Salam tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Tengku Kristina Amani dari SMK Sultan Ahmad Shah daerah Cameron Highland. Tahukah anda, ramai daripada kalangan pelajar di Malaysia menghadapi kesukaran dalam bidang akademik. Alamak, banyaknya kerja sekolah. Tak apa, main phone dulu lah. Susahnya nak faham, tak ada orang explain pun. Adakah kalian menghadapi masalah yang sama seperti situasi tadi? Oleh itu, sekolah kami telah mengambil inisiatif untuk menyediakan beberapa fasiliti agar dapat menarik lagi minat murid untuk belajar. Antaranya, sekolah kami mempunyai makmal komputer, laptop, tab, smartboard dan projektor. Ialah kita dapat menarik minat murid dalam pembelajaran serta guru juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih ceria dan lebih efektif. Selain itu, murid juga akan lebih mudah untuk memahami subtopik yang dibincangkan. Murid akan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, secara automatik kita dapat memajukan negara dan juga masalah isu kesukaran dalam bidang akademik dapat dikurangkan. Sekarang kami bersama salah satu guru di SMK Sultan Ahmad Shah, Cikgu Fatin. Kami akan mewawancarai cikgu dan akan bertanya beberapa soalan. Jadi cikgu, apakah fasiliti digital yang terdapat pada sekolah ini? Di sekolah ini kita ada satu smartboard khas untuk pembelajaran digital. Apakah kebaikan yang cikgu rasa smartboard itu dapat berikan kepada murid-murid? Kelebihan smartboard ni adalah selain daripada dia berfungsi sebagai projektor yang biasa, smartboard kita boleh terdapat pelbagai fungsi dengan adanya smartboard. Jadi apabila smartboard digunakan di dalam pembelajaran dan pengajaran, dia akan sedikit sebanyak membantu PDP yang berlangsung di dalam kelas. Apakah pandangan cikgu tentang pembelajaran yang menggunakan bahan digital? Bagi saya, pembelajaran yang menggunakan bahan digital adalah sangat menarik apabila bahan digital digunakan sebenarnya dapat menarik bukan sahaja fokus menarik minat budak-budak, tapi sebenarnya fokus mereka akan lebih fokus dan juga apabila bahan digital digunakan sebenarnya dapat membantu murid untuk memahami sesuatu topik ataupun subjek dengan lebih baik apabila bahan digital digunakan. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Kesimpulannya, bahan digital banyak membantu kita dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, kita haruslah menghargai fasiliti-fasiliti yang diberi serta memanfaatkan sebaik mungkin. Dari Kedah ke Pekansari, membeli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi.